Ada dua benda saya nak jawab sini ya. Isteri menegur suami dengan nada suara yang agak tinggi sehingga menyebabkan si suami tersinggung. Ada dua masalah dalam soalan ini. Yang pertama, isteri tak dipertanggungjawabkan untuk menegur isteri. Tak dipertanggungjawabkan, tak wajib. Cuma yang wajib, suami wajib menegur isteri. Berpandukan ayat 34 surah An-Nisa, Allah sebut dengan firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Dan isteri-isteri yang kamu bimbang akan berlaku nusyuz, ingkar, durhaka, maka nasihatlah mereka, tegurlah mereka. Ulama-ulama tafsir ayat ini hanya Allah perintahkan suami menegur isteri. Tapi tak ada ayat, tak ada dalil yang mengatakan isteri kena tegur suami. Tak wajib, dia tak wajib bukan tak boleh. Tak wajib. Maknanya kalau suami buat salah, lantaklah kau dengan Tuhan. Tak ada kena-mengena. Sebab dalam kehidupan rumah tangga, kalau isteri buat salah, isteri buat maksiat, kalau suami tak tegur, suami tanggung dosanya. Suami akan tanggung sebahagian dosanya. Tapi kalau si anak buat maksiat, anak buat salah, mak ayah akan tanggung dosanya. Tapi kalau si ayah buat dosa, si suami buat maksiat, isteri anak tak kena mengena, tak tanggung dosanya. Itu hukum. Soal yang kedua, isteri tidak boleh mendengking atau dengan suara tinggi cakap dengan suami. Sebab itu bila cakap tanggungjawab isteri terhadap suami, kita bukalah kita kata fiqh, ulama-ulama menulis tanggungjawab isteri terhadap suami ada dua. Saya nak kait sikit dengan soalan tadi. Tanggungjawab isteri terhadap suami hanya dua saja. Yang pertama taat, yang kedua hormat. Itu dia saja. Yang pertama taat, yang kedua hormat. Dia kena taat suami, hormat suami. Dalam taat ada tiga perkara. Kalau tidak, tak taat. Dia kalau tanya isteri taat, suami tak, semua mengaku taat. Saya kata bohong. Mana ada taat? Sebab taat ada tiga. Yang pertama, buat apa yang suami suruh. Buat apa yang disuruh. Yang kedua, jangan buat apa yang suami tak suka. Yang ketiga, tunai apabila dia minta. Tiga tu. Buat apa yang dia suruh. Hari ini berapa ramai isteri-isteri bila suami suruh tak buat dia aja. Jangan buat apa yang suami tak suka. Yang tak suka jangan buat. Yang dilarang lagi jangan buat. Yang ketiga, tunai apabila dia minta. Dia minta satu tu aja. Dia jarang minta siang-siang, dia minta malam. Dia kadang-kadang yang suami-suami yang melalut, dia minta siang-siang, mengarut. Itu taat. Adapun hormat, itu yang soalan tadi tu. Hormat ada dua. Hormat di segi perbuatan, hormat di segi perkataan. Itu saya nak kaitkan soalan tadi, tengking suami itu. Isteri dikenaki hormat suami. Hormat dalam dua aspek. Hormat di segi perbuatan, yang kedua hormat di segi perkataan. Hormat di segi perbuatan, nak lalu depan suami minta izin, tunduk badan. Suami minta barang, hulur elok-elok, bagi elok-elok. Itu hormat pada perbuatan. Adapun hormat pada perkataan ada tiga. Hormat pada perkataan ada tiga. Yang pertama, gaya bahasa. Jangan cakap aku engkau dengan suami. Itu gaya bahasa. Jangan cakap aku engkau dengan suami. Jangan panggil nama suami. Jangan menggelar suami. Hari ini berapa ramai isteri-isteri menggelar suami. Mentang-mentang suami itu perut buncit, dia panggil apa? Abang Bon. Nama Umar ni panggil Abang Bon tu pasal apa?
Yang suami tu menjawab apa? Abang Bon. Apa Abang Bon? Yang nama tu mak. Apanya? Abang Bon tu kok cik pelan, Abang Bon. Hina tak? Menghina suami. Jangan panggil gelaran. Lepas tu ulama-ulama kata, ya Allah, panggil nama apa tak boleh. Tu satu gaya bahasa. Lepas tu ulama-ulama kiaskan pada Rasulullah SAW. Walaupun dia isteri ramai, tak ada seorang pun isteri Rasulullah yang panggil Nabi Abang Mat. Semua isteri Nabi tak panggil dia Abang Mat. Sebab dia bukan orang Melayu. Yang panggil Abang Mat tu orang Melayu. Habis dia panggil apa? Dia panggil apa? Ya Rasulullah. Tak boleh panggil nama, tak boleh gelar. Panggil ya Rasulullah. Tu, siapa? Pertama, gaya bahasa. Bila bercakap dengan suami. Yang kedua, nada suara. Apa soalan tadi tu? Nada suara, jangan ikhfidhi min sautik. Rendahkan suaramu bila bercakap dengan suami. Nak menegurkan, nak bercakap, tak nak jawab soalan. Rendahkan suaramu. Tiba-tiba soalan tadi tengking suami. Hingga suami menyinggung. Itu soalan, salah lah. Betul, tak betul? Betul lah. Membazir banyak duit. Boros. Isteri bertengking lah. Tak kira lah dia boros. Dia betul. Tengking tak boleh. Ikhfidhi min sautik. Rendahkan suaramu bila bercakap dengan suami. Bila tadi tengking suami, salah.